Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baju kebaya warnanya merah dipakai oleh gadis rupawan. Buli akan mempada dendam amarah jadi balasan. Pada hari ini saya ingin kongsikan buku kegemaran saya yang sangat unik dan menarik, iaitu Buli Aku Akan Kembali. Sebuah karya yang saya rasakan penuh dengan dendam dan emosi. Sudah semestinya karya penulis novel yang cukup terkenal, iaitu Ain Maisarah. Ups, sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Amanda Kalisha binti Ahmad Kalis, berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tamim Jaya. Kod sekolah saya adalah BBA 4031. Jadi, jom saya kongsikan buku kegemaran saya, iaitu Buli Aku Akan Kembali. Penulis novel ini adalah Ain Maisarah. Buku Buli ini adalah novel fiksyen kanak-kanak yang mengandungi 123 halaman bercetak dan dibahagikan kepada 10 bab. Buku ini telah diterbitkan oleh Blimbut Sendirian Berhad pada tahun 2023. Lihat saja pada kulit buku telah menggambarkan emosi dan tekanan yang dihadapi oleh watak utama. Antara watak utama yang ada di buku ini adalah Mimi Monira, seorang pelajar baharu yang bersaiz besar. Seterusnya 7 sekawan yang digelar oleh kumpulan The Wana Babes, iaitu kumpulan sorak paling popular di Sri Bangsa. Inilah kisah Mimi Monira, kisah seorang remaja berbadan besar yang memasuki sekolah baru di Sri Bangsa. Malangnya, dia tersilap langkah. Dia tersalah duduk di tempat larangan, di mana tempat VIP yang dihaskan untuk pelajar popular, atlet ternama dan pansaragam semata-mata. Bukan budak baru yang XXL saiznya. Atas sebab itu, Mimi dipangkap mati namanya. Lebih-lebih lagi, bila dia berani-berani berbalas kata dengan The Wana Babes. Pada ketika itu, buku takdir sudah tertulis. Satu pemula yang kejam akan berlaku bertubi-tubi, diserang, diejek dan disindir. Sesiapa pun tidak akan bertahan dengan pemula ini, kan? Lalu, Mimi Monira terpanggil untuk mempertahankan diri. Dia bangkit mau melawan. Dia mau membuktikan bukan saja The Wana Babes boleh membuat pelan sabotaj, dia pun boleh. Kawan-kawan, nak tahu tak kesudahannya? Jangan lupa dapatkan buku yang menarik ini di pesta buku nanti tahu. Akhir sekali, kalau ada dendam yang lama, jangan simpan sehingga kekal. Berakhlak mulia tuntutan agama menjadi pemberat timbangan amal. Buku ini telah meletakkan banyak pengajaran. Oleh itu, saya turut menyarankan rakan-rakan dan ahli keluarga saya untuk membaca bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.